warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam Sabah Maju Jaya. Hari ini 21 hari bulan Januari, saya berada di wilayah PPK Tongon di Kampung Maliau. Kampung Maliau untuk melihat sendiri industri padi bukit, padi bukit, tanaman padi bukit. Dan sekarang ni musim menuai. Musim menuai padi bukit, inilah dia rupa bentuk padi bukit yang diusahakan oleh dua pasangan ideal, suami isteri yang berumur 70 tahun. Yang dah berumur 70 tahun, yang walaupun anak-anak sudah bekerja sebagai pegawai kerajaan, ada yang ustazah dan sebagainya, tapi mereka masih mengusahakan padi bukit ini. Dan inilah dia sebahagian daripada bantuan yang diberikan oleh pihak kerajaan, yang dilancarkan oleh Menteri Datuk Seri Haji Mat Sabu pada baru-baru ini dalam 2 bulan yang lepas, iaitu subsidi baja padi bukit untuk setiap orang itu 1 ekar bagi mendapat subsidi baja padi bukit. Dan alhamdulillah dengan bantuan baja padi bukit ini, subsidi ini dapat membantu petani-petani ataupun pesawah-pesawah padi bukit ini meningkatkan hasil mereka dan akhirnya dapat membantu meningkatkan pendapatan mereka. Saya sangat kagum. Saya nak datang ke sini terpaksa menyeberangi sungai. Saya nak turun ke sungai itu pun saya rasa takut. Tapi dua-dua pasangan ideal ini setiap hari datang bersama-sama berbimbing tangan ke sawah, bekerja berdua-duaan, kemudian balik berdua-duaan. Tidur malam pun berdua-duaan. Ini satu yang sangat menarik. Saya kira bahawa sudah pasti anak-anak harus bersyukur atas pengorbanan ibu bapa mereka yang membesar mereka dengan hasil daripada padi bukit. Saya tanya makcik ni, kak ni, dia kata dia buat padi bukit ni sejak sebelum dia kahwin lagi. Hanya setahun sekali saja tanam padi bukit, tahan 1 tahun, tak payah beli beras. Malah boleh kirim kepada anak-anak yang ada di Semenanjung. Tahniah Pak Cik, apa nama? Hili dan juga Makcik Jalia. Tahniah. Pasangan yang ideal, pasangan yang romantik.